Sebab tu, bukan semua orang akan berjaya. Okey, kepada kalau kau nak berjaya, kau ingat senang jadi orang berjaya. Kalau kau jadi orang berjaya, engkau buat decision tak sama macam orang sikit je. Semua orang akan tuduh kau apa? Kau lupa diri. Kau lupa asal-usul. Tapi kalau kau bukan orang berjaya, kalau kau orang biasa, engkau buat decision lain daripada hidup kau, orang tak peduli pun. Orang tak ada pun. Mana ada orang yang tak berjaya orang tuduh lupa diri. Tak percaya kau live dalam grup WhatsApp. Kalau kau bukan orang berjaya, kau live grup WhatsApp, orang tak peduli pun. Tapi cuba kalau kau berjaya, kau live grup WhatsApp, kau live grup zaman pengangkap, semua orang kata kau belagak, sombong. Kau ingat senang jadi orang berjaya. Semua orang akan tuduh kau macam-macam. Sebab tu, bukan semua orang akan berjaya. Nombor satu, mental dia wajib kena strong. Dia mampu mempersetankan apa sahaja kata-kata negatif orang lain yang luar daripada tubuh badan dia. Selagi mana dia tahu dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak zalim kepada ibu bapa dan kepada manusia lain, maka dia tak peduli pun orang lain punya tanggapan, judgement dan sebagainya. Tetapi hari ini, apa berlaku? Ada ramai orang hidup dia jadi stres. Dan hidup dia ni, dia buat semua benda, dia tak pernah tanya pun diri dia, why am I doing this? Guys, berapa banyak ketika dalam hidup kita, kita buat satu benda, berapa kali kita pernah tanya, why am I doing this? Untuk apa? Untuk apa benefit dia kepada hidup aku? Untuk apa aku duduk dalam kereta seorang diri, aku pakai mask 2 lapis walaupun aku seorang diri? Untuk apa aku buat benda ni? Why am I doing this? Ataupun aku buat benda ni sebab semua orang buat. Sebab semua orang buat macam ni, sebab tu aku kena buat. Weak!